Gold bar 1 kilogram dalam tangan saya ini 15 tahun lepas harganya cuma RM115,000. Hari ini nilainya dah jadi RM570,000. Waktu tu harga 1 gram emas ni cuma RM115. Hari ni lebih RM570 1 gram. Kalau masa tu anda simpan RM115,000 dalam ASB, tabung haji atau KWSP, agak-agak dapat tak pertambahan sebanyak ini. Emas 1 kilogram ni masih kekal, tetap 1 kilogram, tapi nilai RM115,000 yang dulu sekarang cuma boleh beli 200 gram emas saja. Itu maksud sebenar inflasi, bukan harga emas naik semata-mata, tapi nilai duit yang makin jatuh. Dalam masa 15 tahun nilai emas naik hampir 400%, tapi nilai duit pula jatuh 4 kali ganda. Jadi siapa yang tukar duit kepada emas dulu, hari ini dah berganda kekayaannya tanpa perlu buat apa-apa pun. Sebab tu kalau anda ada simpanan jangka panjang, tukarkan sebahagiannya kepada emas supaya nilainya tak dimakan masa dan inflasi. Kalau anda nak tahu cara mula simpan emas dengan Public Gold, klik ni di bio saya atau DM saya hari ini. Saya akan bantu anda langkah demi langkah untuk bina simpan emas yang selamat dan bernilai.